Hari ini hari Tarwiyah 8 Zulhijjah dan malam ini merupakan malam hari Arafah, hari terbaik dalam 365 hari yang Allah berikan kepada kita. Kita sekarang ini berada di kemuncak 10 awal bulan Zulhijjah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, moga Allah berkati kita seperti mana Allah memberkati hari Tarwiyah dan juga hari Arafah. Moga Allah mengangkat segala doa kita dan Allah makbulkan segala hajat kita. Dan saya nak mengajak kepada tuan-tuan pada hari-hari terbaik ini untuk bersama-sama dengan kami dalam membina sebuah masjid yang akan menjadi mercu kepada kita dan ia akan kekal bersama dengan kita sehingga hari kiamat. Kita akan meninggal dunia. Segala benda yang ada di atas muka bumi ini akan kita tinggalkan kecuali sedekah yang akan kita berikan walaupun hanya dengan RM1. Bantu kami untuk sebar-sebarkan. Saya akan terus merayu untuk memastikan tanah masjid ini mampu kita beli bersama. Sedekah bukan untuk orang miskin. Sedekah bukan untuk membina masjid. Tapi sedekah untuk diri kita. Jadi jom sama-sama kita berinfak dan sebar-sebarkan walaupun hanya dengan RM1 untuk pembelian tanah masjid pertama kita. Tuan-tuan dan puan-puan, 12 ekar ini akan menjadi saksi kepada kita di akhirat kelak. Kerana baginda Rasulullah menyatakan, sesiapa yang membina masjid di atas muka bumi, akan aku binakan mahligai buatnya di dalam syurga. Jadi, jangan lepaskan peluang. Hari-hari yang terbaik, hari Tarwiyah, esok 9 Zulhijjah, hari Arafah, dan lusa adalah hari Raya Aidil Adha. Jom, moga Allah mudahkan segala urusan. Alhamdulillah. Jom berterima kasih kepada Allah.